Dari aroma pekasam yang menyengat, lahir satu warisan rasa tradisi. Dari dapur kecil saya di Taiping, bermulalah perjalanan ini. Impian saya untuk angkat warisan tempatan agar pekasam bukan lagi dianggap hidangan biasa, tapi produk bernilai tinggi yang boleh berdiri di pasaran dunia. Hai, saya Syarika Nurul Syahidah binti Syed Abdul Rahman, pengasas kepada jenama Pekasam Lahiran Shah Azam di bawah program Geran Agripreneur Muda GAM Anjuran KPKN. Inilah kisah kejayaan saya. Sebenarnya saya adalah seorang pengusaha kedai makan dan catering. Jadi semasa PKP melanda, semua perniagaan kami terpaksa dihentikan. Jadi dari situlah tercetusnya idea untuk kami buat pekasamnya. Pada permulaannya kami kekurangan sumber modal, kami kekurangan alatan, kerana pada asalnya kami hanya menjangka perniagaan ini biasa-biasa sahaja. Tapi siapa dapat menduga di mana pekasam ni sangat laris di ketika itu, kerana kami menggunakan platform yang ada seperti TikTok, Lazada, Shopee, Facebook dan Instagram untuk mempromosikan kami punya pekasam. Untuk dapatkan ikan sangat susah ketika itu. Jadi kami bermula dengan telur sotong dan daging. Selepas telur sotong dan daging mendapat permintaan yang tinggi, barulah kami menambah item-item pekasam dengan pekasam ikan lampau, pekasam ikan loma, pekasam ikan gembok, pekasam ikan gelamu. Semasa saya disahkan layak untuk menerima geran Agripreneur Muda di bawah LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, sebanyak hampir RM20,000 dengan bantuan mesin, freezer, chiller. Ianya telah membantu saya untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran pekasam. Alhamdulillah, produk Shah Azam kini telah mendapat pensijilan halal dari Malaysia. Ini satu pengiktirafan penting, bukan sahaja membuka pintu ke pasaran antarabangsa, tapi juga membuktikan komitmen kami terhadap kualiti dan kebersihan. Kini, produk kami bukan sahaja ada di pasar raya tempatan, tapi juga menembusi pasaran luar seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Australia dan Arab Saudi. Setelah perniagaan kami semakin maju dengan bantuan daripada Bagi Kemajuan Ikan, beberapa geran Agripreneur Muda, pengeluaran semakin meningkat dan kami dapat membantu komuniti-komuniti setempat dengan menghadirkan kotak kasih sayang, di mana saya memberi bantuan-bantuan pada yang memerlukan. Selain daripada itu, saya juga menjadi salah seorang wanita inspirasi negeri Perak di bawah kluster kepimpinan, di mana membawa nama-nama wanita ke peringkat yang lebih tinggi dari rumah hingga ke dewan perundingan. Dulu, kami hanya mampu menghasilkan sekitar 7,000 kilo setahun. Tapi sekarang, dengan peralatan yang moden dan efisien, kami berjaya naikkan kapasiti pengeluaran kepada lebih 18,000 kilogram setahun. Nilai jualan juga sama meningkat daripada 787,000 kepada hampir 937,000 pada tahun 2024. Harapan saya adalah untuk memperkenalkan dan meneruskan legasi perniagaan pekasam ini agar anak muda kita sentiasa ingat bahawa pekasam ini bukan sahaja makanan tradisi, malah ianya juga adalah makanan yang sangat sedap yang boleh dimakan bila waktu sahaja. Pekasam Lahiran Shah Azam ni kami gunakan dua packaging berbeza, di mana untuk kekalkan kami punya kualiti, untuk yang first ni kita akan seal dan kemudian baru kita akan masukkan ke packaging yang utama. Saya juga ada para pelanggan yang bukan sahaja orang Melayu, malah sebagai bangsa India, Cina, dan itulah yang membuatkan saya lebih bersemangat untuk mengekalkan makanan tradisi ini. Biar tak dapat buku jalan, tak lekam di panas. Terima kasih ACGM dan LKRF atas sokongan, bimbingan dan percayaan yang menjadikan Industri Kuning ini satu kataan.